Model Sporter S pun laju gila. Takkanlah model shifter 400X tak laju. Ni dia shifter 400X daripada Moda. Nak elokkan nampak macam design bapak-bapak, dia main dengan design Urban Maxi Adventure. Selain tu dikuasakan dengan enjin 333cc. Sporter S pun dah kena tune enjin, takkan yang ni tak laju. Motor ni pun main dengan macam-macam features, main dengan TFT meter. Selain tu main juga dengan sistem smart key. Motor ni jangan risau, memang selamat, ada dashcam depan dan juga dashcam dekat bahagian belakang. Dekat depan pun ada 2 kompartmen, bolehlah nak letak handphone. Untuk abang yang kaki right tu, riding position dia memang selesa. Tengok seat pun dah memang lembut, lepas tu headrest pun tinggi. Selain tu floor panel antara tempat duduk dengan kaki memang jauh, so abang yang tinggi tu memang sesuai. Orang belakang jangan risau sebab dekat belakang ni pakai 2 air absorber, siap ada subtank. Dekat bahagian depan main dengan single disc brake, tu piston caliper. Dekat belakang pula ada single disc brake, single piston caliper. Main juga dengan 2 channel ABS, motor ni siap ada TCS tau. Untung kalau abang beli model Shifter X ni, dekat belakang ni boleh terus masuk top box. Main juga dengan windshield yang manual adjustable, takkan tak berbaloi lagi. Nak dapatkan model Shifter X ni, tekan je back dekat bawah, nanti dah bagi semua detail. Dah tengok video ni, minta tolong like, follow, share. Until next review, bye bye. Assalamualaikum.